Benda ni saya tak pernah cerita dekat orang lain tau. Tapi hari ni saya nak kongsi macam mana saya bantu pelajar saya daripada dapat F kepada A+. Okey, dalam sains komputer, kita ada tajuk struktur kawalan. Pelajar saya ni sangat lemah. Daripada Form 1 sampai Form 5, dia dah belajar tentang struktur kawalan. Tapi diorang ni masih ada masalah untuk hafal 3 jenis struktur kawalan. Jadi tahun lepas, saya telah cipta satu inovasi tentang 3 jari. Okey? 3 jari ini menunjukkan arah anak panah dalam carta alih untuk menentukan dia adalah struktur kawalan apa. So, jika ke atas ialah struktur kawalan ulangan. Jika anak panah itu pergi ke sisi, dia adalah struktur kawalan bersarang. Jika anak panah itu turun ke bawah, dia adalah struktur kawalan pilihan. Okey, ada satu lagi struktur kawalan iaitu struktur kawalan urutan. Okey, yang ini syaratnya tiada syarat. Okey, dalam carta alih itu tak ada syarat. Jadi sekiranya ada syarat, jadi 3 pilihan saja iaitu struktur kawalan ulangan, anak panah ke atas, struktur kawalan bersarang, anak panah ke sisi, dan struktur ulangan pilihan ialah anak panah ke bawah. Jadi mudah untuk pelajar saya hafal dan mereka tak ada lagi masalah untuk mengenal pasti jenis struktur kawalan dalam carta alih. Okey, jadi saya harap teknik ini dapat membantu pelajar-pelajar lain macam mana nak hafal jenis-jenis struktur kawalan. Semoga membantu.